Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kembali lagi kita bersama dalam program Seminar Pembangunan Intelektual 8.0. Jadi sebagaimana pengetahuan antum semua, kita masih berbaki lagi dua pembentang, iaitu pembentang ketiga dan juga pembentang keempat. Jadi masa juga agak terhad lah pada hari ini, kerana kita ada dua program yang akan dijalankan pada hari ini. Jadi dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya akan menyerahkan majlis kepada pembentang ketiga kita. Jadi seperti biasa, sebelum saya menyerahkan majlis kepada pembentang ketiga, saya akan menerangkan sedikit biodata tentang pembentang ketiga kita. Kerana seperti pengetahuan antum semua juga, pembentang pertama, pembentang kedua dan pembentang keempat merupakan mahasiswa Maghribi sendiri. Tapi pembentang ketiga kita merupakan pembentang jemputan. Yang ini bermakna bukanlah pembentang 1, 2 dan 4 bukan jemputan. Semua jemputan, tetapi pembentang ketiga jemputan istimewa, yang mana datang daripada bukan negara Morocco, bukan negara Maghribi, yakni negara Jordan. Jadi nama beliau ialah saudari Ahzan Nur Adlin binti Amir Roslan. Beliau merupakan mahasiswi pada peringkat pengajian ijazah sarjana muda di Universiti Mu'tah Jordan. Jadi tajuk yang ingin disampaikan oleh saudari Ahzan Nur Adlin ialah kedudukan turas Islam dalam peredaran teknologi semasa, semakin diutamakan atau diketepikan. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini saya menyerahkan majlis kepada saudari Ahzan Nur Adlin binti Amir Roslan. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillah, dengar kan? Dengar jelas. Lupa nak minta, boleh tolong sharekan slide? Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk kedudukan turas Islam dalam peredaran teknologi semasa, semakin diutamakan atau diketepikan. Baiklah, slide yang seterusnya. Kita akan lihat dulu kepada objektif kajian pada hari ini. Yang pertama, slide yang ketiga, slide ketiga. Okay. Objektif kajian ada 3. Yang pertama adalah mengkaji sejauh mana turas Islam diaplikasikan dalam dunia teknologi moden. Sebab apa? Kalau kita lihat pada hari ini, memandangkan kita dah terlalu terdedah dengan peredaran zaman, dengan teknologi moden, jadinya nilai-nilai turas Islam tu makin lama makin hilang, makin kita tak nampak dalam peredaran tu, sebab ada aspek-aspek yang terlalu melangkaui lah sampai kita tak nampak nilai turas Islam itu sendiri. Yang kedua adalah kita akan menganalisis apakah cabaran-cabaran yang menghakis kedudukan turas Islam itu sendiri. Dan yang ketiga adalah untuk mewujudkan tindakan yang boleh dilakukan oleh kita untuk mengekalkan turas Islam itu sendiri. Next slide. Baiklah, kita lihat kepada pengenalan dan kedudukan turas Islam itu. Turas Islam ni merangkumi pelbagai bidang ilmu yang merupakan manifestasi daripada pemahaman manusia terhadap wahyu Allah. Sebab apa yang kita faham, turas Islam ni bukanlah benda yang baru wujud pada hari ini. Bahkan dah beratus-ratus tahun dahulu memang dah ada dah ketamadunan Islam itu sendiri. Jadinya perkaitan yang kita perlu cari sekarang ni adalah bagaimana turas Islam itu sendiri diaplikasikan dalam dunia yang melibatkan teknologi moden pada hari ini. Seterusnya adalah turas merupakan landasan bagi mencapai kemajuan dalam dunia yang semakin moden selari dengan peredaran teknologi semasa dalam pelbagai bidang. Kita boleh lihat pelbagai bidang, contohnya perubatan, pertanian dan sebagainya yang melibatkan ilmu turas itu sendiri.
Dan turas Islam ini merujuk kepada warisan ilmu dan kebudayaan Islam yang telah lama wujud. Next slide. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah bidang-bidang yang melibatkan turas Islam. Saya bawakan pada hari ini 5 bidang, iaitu pada bidang agama yang melibatkan kita belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, tasawuf. Kita kena faham dalam setiap ilmu-ilmu ni memang ada aspek-aspek turas Islam yang dibawakan yang melibatkan kita punya rujukan terhadap kitab-kitab dan sebagainya. Seterusnya bidang bahasa, siapa yang ambil takhusus bahasa Arab akan belajarlah balaghah, adab, nahwu, saraf. Even dalam syariah sendiri pun kita akan belajar juga subjek-subjek tu. Seterusnya bidang logik akal yang melibatkan ilmu kalam dan juga ilmu mantik. Seterusnya bidang sejarah yang mana kita akan belajar, siapa ambil syariah, dia akan belajar juga sirah nabawi, dia akan belajar bagaimana zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan sebagainya. Dan yang terakhir yang menjadi penekanan saya pada hari ini adalah bidang sains dan teknologi, yang mana antara bidang yang akan ditekankan pada hari ini adalah bidang perubatan. Seterusnya ada juga bidang astronomi, pendidikan dan juga pertanian. Next slide. Baiklah, jadi kita akan melihat pada hari ini apakah cabaran sebenarnya untuk kita mengekalkan turas Islam dalam peredaran teknologi. Yang pertama adalah cabarannya pengaruh ideologi barat dalam dunia digital. Kalau kita lihat keadaan sekarang, contohnya kita ambil aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, adanya trend-trend yang mana kalau kita lihat pada anak muda, mereka senang untuk meniru trend tersebut. Tapi bagaimana dengan penguasaan mereka terhadap kitab-kitab turas? Adakah golongan muda sekarang suka untuk pergi bertalaki dan sebagainya? Saya boleh katakan kalau yang saya ambil contoh di Jordan tu sendiri, masih ramai lagi golongan anak muda yang sebenarnya tidak memanfaatkan betul-betul waktu di sini untuk bertalaki dan sebagainya. Tapi kalau bab trend, bab TikTok dan sebagainya, laju je untuk mereka catch up benda tu. Jadinya yang kedua adalah digitalisasi turas secara tidak berkualiti. Tidak berkualiti yang saya maksudkan di sini adalah secara tidak bertanggungjawab. Kerana apa, kalau kita lihat ada pihak-pihak yang mewujudkan PDF, kitab-kitab turas dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku pada hari ini yang menjadi permasalahan adalah bila mana cetakan-cetakan tersebut tidak disemak betul-betul. Ada yang terlangkau muka surat, ada yang perkataannya tidak lengkap, sampaikan membawa maksud yang berbeza dan seterusnya daripada segi pentafsiran oleh pembaca-pembaca pun menjadi berbeza. Yang seterusnya adalah kurang minat generasi moden. Baiklah, kalau kita tengok pada hari ini, jika dibandingkan antara pelajar di sekolah biasa dan sekolah-sekolah pondok, kita boleh lihat lebih ramai pelajar yang cenderung ke sekolah biasa berbanding sekolah pondok. Sebab apa? Sebab golongan kini lebih suka untuk belajar ilmu-ilmu yang melibatkan teknologi dan sebagainya. Tapi untuk meletakkan diri mereka di pondok yang ambil masa bertahun-tahun untuk mendalami kitab kuning dan sebagainya, mereka kurang berminat. Dan seterusnya adalah kerana kurang penguasaan bahasa Arab. Sebagaimana yang kita faham, dalam kitab-kitab ini kan menggunakan perkataan-perkataan bahasa Arab secara keseluruhannya. Jadi bagi golongan yang tidak mendalami bahasa Arab betul-betul, yang tidak menguasai, mereka mengalami sedikit permasalahan untuk memahami isi kandungan kitab turas itu. Seterusnya menyebabkan perkara ini mereka jadi malas untuk memahami apakah kandungan turas itu sendiri. Dan yang seterusnya adalah kurang sumber akses terhadap ilmu turas. Kalau kita contohnya di Morocco sendiri, di Jordan, Mesir dan sebagainya, alhamdulillah setakat sekarang banyak tempat-tempat untuk bertalaki dengan masyayikh dan sebagainya. Tapi kalau di Malaysia, kalau kita tengoklah, memang ada kuliah-kuliah di masjid tapi tidaklah secara umum, tidaklah secara maksudnya menyeluruh. Kita kaji kitab tu satu persatu. Lepas tu kalau macam kita nak kaji betul-betul kitab tu, kita kena pergi ke pondok-pondok dan sebagainya untuk mengkaji. Jadi ni adalah antara cabaran-cabaran kenapa generasi masa kini lah khususnya kurangnya kesedaran mereka untuk mendalami ilmu turas itu sendiri. Next slide. Jadi di sini saya bawakan 3 tindakan untuk kita mengekalkan turas Islam itu. Tindakan yang pertama adalah menggalakkan kajian dan pendidikan yang berasaskan turas. Baiklah, antaranya adalah kita boleh mengadakan forum dan seminar mengenai turas Islam seperti yang dianjurkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dan Yayasan Dakwah Islam Malaysia, YADIM, bertemakan hubungan turas ulama dengan keperluan semasa. Okey, kalau kita tengok kepada seminar ni, apa yang mereka sampaikan dalam tu, isi kandungan seminar tu sangatlah bermanfaat sebab
dia menceritakan pengenalan-pengenalan Turus itu sendiri, lepas tu menceritakan tentang kitab-kitab kuning, ada juga segmen-segmen talaki kitab kuning. Jadinya perkara ni secara tak langsung anak muda khususnya lah boleh untuk join secara dalam talian. Jadinya mereka tidak memerlukan tidak perlu untuk bergerak ke mana-mana. Jadi saya rasa perkara ini adalah satu tindakan yang bagus untuk kita terapkan mengenai turus dalam jiwa anak muda itu sendiri. Selain itu kita boleh menghasilkan buku-buku yang berasaskan dengan ilmu turus seperti buku pandangan Ibn Qayyim tentang punca penyakit rohani dan fizikal. Sebab kalau kita tengok pada zaman sekarang kan, anak muda dia gemar membaca tentang psikologi dan sebagainya. Tapi yang menjadi permasalahan pada hari ini adalah di mana buku-buku yang diterbitkan itu tidak banyak. Daripada segi bab-bab psikologi ni, kebanyakannya yang dikeluarkan adalah yang melibatkan psikologi Eropah. Jadinya kalau ada mana-mana ilmuwan yang mendalami betul-betul ilmu psikologi ni untuk menerbitkan buku, saya rasa perkara ni lebih menarik minat lah untuk golongan anak muda mendalami ilmu psikologi itu dan secara tak langsung mendalami ilmu turus itu juga. Dan seterusnya adalah menghasilkan buku kontemporari yang dikaitkan dengan turus seperti buku Fiqh Ad-Daulah Islamiyah yang mana ditulis oleh penulis terkemuka iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi lah. Dan seterusnya, next slide. Sekejap, slide. Saya tak gerak. Tindakan yang kedua adalah dengan mewujudkan digitalisasi kitab turus secara profesional. Kalau tadi kita ada masalah kekurangan kitab turus yang diterbitkan secara digital. Jadi untuk fasa ini adalah di mana kita tengok ada aplikasi-aplikasi yang memang diwujudkan penerbitan kitab turus secara digital. Contohnya apa? Contohnya kalau golongan Timur Tengah tak asing bagi saya lah, tak asing dengan Maktabah Syamilah. Yang mana dalam Maktabah Syamilah ni kita boleh lihat macam-macam kitab tafsir, antara tafsir Tabari lah, lepas tu Al-Mughni, Sahih Bukhari dan sebagainya yang memang ada dalam Maktabah Syamilah itu sendiri yang kalau macam kita nak rujuk tak perlu pun sampai pergi ke kedai buku untuk kita beli kitab-kitab tu. Cukup buka aplikasi Maktabah Syamilah tu, lepas tu kita boleh rujuk kepada kitab-kitab tu sendiri. Seterusnya Maktabah Waqfiyah yang dalam Maktabah Waqfiyah ni juga bolehlah tengok macam-macam manuskrip Islam yang memang ada dalam tu. Dan tak lupa juga kita ada macam kedai-kedai yang menerbitkan kitab. Contohnya famous Dar Al-Minhaj yang kat Arab Saudi tu. Jadi yang kalau kita tengok Dar Al-Minhaj tu ada kitab apa? Minhaj Talibin, ada Fathul Mubin. Jadinya kitab-kitab macam ni lah. Sebenarnya secara peringkat muktadik kita boleh guna benda ni untuk dekatkan diri kepada golongan anak muda. Dan yang terakhir, slide terakhir. Baiklah, tindakan yang terakhir adalah dengan mengintegrasikan ilmu moden dan tradisional Islam. Okey, yang pertama adalah hijam dan terapi moden. Hijam ni bekam. Okey, kalau kita tengok dalam ilmu perubatan zaman sekarang, hijam ni memang dilaksanakan daripada zaman dahulu lagi, zaman awal-awal Islam. Sebab memang kita tahu tujuan dia adalah untuk membuang darah-darah kotor dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sekarang macam mana hijam ini dimasukkan ke dalam ilmu perubatan moden dengan kaedah yang memang dikenal dalam istilah perubatannya cupping terapi tu. Okey, yang seterusnya adalah ruqyah dan psikoterapi moden. Ruqyah dan psikoterapi moden ni kalau kita tengoklah bagaimana daripada nas-nas dalil yang ada dalam Quran yang digunakan ayat-ayat untuk pendinding dan sebagainya, dan macam mana pakar-pakar perubatan contohnya Darul Shifa dan sebagainya pada zaman sekarang mengaplikasikan ayat-ayat itu dan secara tak langsung mengkaitkan juga dengan ilmu psikoterapi. Jadinya perkara ini memang tak asing dan nampak nilai turus yang kita kekalkan dalam bidang perubatan itu. Seterusnya adalah kajian khasiat Habatus Sauda. Sebagaimana hadis Nabi yang menceritakan tentang khasiat Habatus Sauda itu sendiri. Jadi bagaimana dengan contohnya Universiti Kebahasaan Malaysia sendiri telah membuat kajian tentang khasiat Habatus Sauda itu untuk memastikan keabsahan Habatus Sauda itu
sampaikan pada hari ini kalau kita tengok banyak produk-produk macam suplemen dan sebagainya yang berasaskan kepada hawatus sauda. Sebab bila kita kaji, bila kita buat kajian betul-betul, nampak yang hawatus sauda ni memang berkesan. Jadi kenapa kita tak memanfaatkan hawatus sauda tu? Jadinya kalau kita tengok sekarang bidang perubatan memang banyak menggunakan hawatus sauda itu sendiri. Dan yang terakhir adalah yang tidak asing lah, mana Ibn Sina telah mewujudkan satu kitab iaitu Al-Qadun Fi'astik, yang mana dalam kitab ni dah merangkumi ilmu anatomi atau farmakologi dan rawatan perubatan. SKB ke? Perubatan di Eropah sekalipun ataupun di India tetap yang menjadi rujukan kepada bidang perubatan itu sendiri adalah kitab Al-Qadun Fi'astik ni sebenarnya. Walaupun sebenarnya kitab ni telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa berikut walau bagaimanapun dia tetap menjadi fokus utama kepada bidang perubatan itu sendiri. Jadi untuk berbalik kepada tajuk kita pada hari ini iaitu kedudukan turas Islam dalam peredaran teknologi semasa semakin diutamakan atau diketepikan. Bagi menjawab persoalan ini sebenarnya bergantung kepada sejauh mana kita mengaplikasikan perkara-perkara tersebut dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa setakat itu saja, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari. Jadi saya membuka persoalan. Saya membuka sesi soal jawab kepada semua hadirin dan hadirat, para banin dan banat, untuk tanyakan sebarang soalan kepada saudari Afdan Adeline. Dipersilakan pada siapa yang ingin bertanya. Tiada sebarang soalan ke? Kalau tiada, saya ingin terus nak menyerahkan majlis kepada Ustaz Abdul Razak bin Arifin untuk memberi komen kepada saudari Ahzan Adeline. Jadi saya rasa begitulah. Saya terus menyerahkan majlis kepada Ustaz Abdul Razak bin Arifin. Dengan ini persilakan Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afdan. Alhamdulillah. Afdan ambil kuas apa di Mekah? Fiqh wal Usul. Fiqh wal Usul. Okey. Sebelum ni sekolah mana? Kolej Islam Sultan Alam Shah. Oh, Pisang. Okay. Baik. Tahniah di atas pembentangan Afdan tadi berkaitan tentang kedudukan turas Islami dalam peredaran teknologi semasa semakin diutamakan atau dikedepankan. Dalam konteks saya rasa mungkin ini kajian Afdan suka-suka ataupun final year? Suka-suka je. Okey, tak apa. Sekarang ni tahun berapa? Tahun 2. Okey. Baik, sebenarnya dalam perbahasan kajian ilmiah tidak digalakkan membuat kutipan semakin diutamakan atau pendidikan. Kalau nak buat majalah ke, nak buat ni tak boleh masalah. Dia supaya menampakkan, saya cadangkan Afdan, tajuk tu sama juga, kajian sama, tapi tajuk dia kedudukan turas Islam dalam era moden atau semasa, titik 2 tindih, satu kajian terhadap cabaran dan pengaplikasiannya. Jadi dia nampak, okey, nampak dia sedang buat kajian. Tadi tu dia macam buat artikel dalam majalah ke, buat komputer ke sebagainya. Ataupun Afdan boleh juga cadangan kedua ialah turas Islam dan teknologi moden, analisis aplikasi dan keberterusan dalam bidang kontemporari. Bila tajuk tu dah nampak bahawa ia adalah satu kajian ilmiah lah. Kajian ilmiah. Jadi saya ingat tak ada masalah yang tu. Tapi isi kandungan sama dengan apa yang saya cakap tadi. Asas tu. Dia dalam dunia akademik ni, dia peranan pemilihan
bahasa dan pemilihan pemilihan istilah itu adalah penting lah untuk menampakkan dia sebagai satu kajian ilmiah. Jadi itu. Pernah talapi kat mana-mana ke Afzan? Di sana, di Jordan? Alhamdulillah pernah dekat Madari. Oh, okey. Baik. Jadi mana tak ada masalah lah tentang pemahaman kaedah talaki tu ataupun turas. Baik, saya yakin dan saya percaya Afzan memahami turas tadi. Saya dapati dalam abstrak saja sebab saya dapat abstrak dia. Dalam abstrak tu tak ada objektif tetapi Afzan telah pun membuat objektif tadi. So sekaligus dia menampakkan ada kesinambungan di antara abstrak dan juga apa yang Afzan nak kaji tadi lah. Jadi isu yang paling penting ialah saya nampak tadi Afzan cuba memperketengahkan ialah isu turas, iaitu warisan keilmuan Islam dalam arus teknologi moden pada hari ini, dan Afzan cuba mengaitkan satu bidang iaitu perubatan tanpa menafikan bidang yang lain. Sebab itu kalau Afzan buat semua, banyak sangat perubatan. Kemudian saya dapat juga Afzan berani mengangkat persoalan besar keadaan turas yang diutamakan atau disebutkan dalam arus teknologi. Maknanya sekarang ini aplikasi kedua-dua rawatan atau perubatan yang ada dalam konteks pada hari tidak ada satu kajian kan dia didasari oleh turas Islami. Kalau tadi Al-Qanun Fikih contohnya, walaupun diaplikasikan di Jerman, di beberapa negara-negara lain, China tadi, dan kita dapati bahawa dalam konteks negara Islam itu sendiri dia maknanya ada, tapi dia tidak dibuktikan bahawa dapatan itu hasil daripada pencerahan daripada turas. Maksudnya di sini kalau kita belajar medik ke, belajar konten, dia tidak ada, maksudnya kita belajar begitu kan. Sebab itu di antara perkara yang penting mungkin kebetulan Afzan ambil usul cantik. Ialah mungkin Afzan kena tambah lagi ialah kepentingan memahami usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan juga usul tafsir untuk untuk memastikan datar ataupun turas ataupun penjelasan itu dia dapat dimasukkan dalam ilmu-ilmu moden pada hari ini yang diistilahkan sebagai ilmu barat lah, sebenarnya datang dari Islam. Oleh kerana kemungkinan dalam kalangan pelajaran penjelasan ini, bila penjelasan itu tidak dijelaskan tentang caranya, dan mungkin kurang penegahan dalam konteks mahasiswa-mahasiswi kita dalam menguasai bidang ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan juga tafsir. Bertiga bidang ilmu ini adalah bidang yang penting dalam konteks dunia yang moden pada hari ini. Saya keluar sikit daripada tajuk ini. Antara sebab kenapa masyarakat barat di zaman kegelapan, the dark age menentang gereja dulu, ialah apabila padri-padri dan gereja-gereja gagal menyelesaikan masalah umat dan masyarakat mereka pada masa itu, dan akhirnya mereka dibunuh ramai-ramai bila berlaku konfrontasi antara rakyat dan juga gereja ataupun raja itulah yang berkumpul dengan gereja lah. Itu di antara faktor sebab gereja gagal memberi jawapan kepada masalah masyarakat. Dan perkara ini juga boleh berlaku pada dunia Islam apabila ulama, apabila ustaz-ustaz, apabila golongan agamawan gagal memberi penyelesaian masalah pada umat. Kegagalan tersebut apabila dia gagal menguasai ilmu usul fiqh, gagal menguasai ilmu usul tafsir dan qawaid fiqhiyah. Jadi ketiga-tiga ini dia adalah turas tau. Ketiga-tiga ini kalau kita kuasai, kita boleh menyelesaikan masalah. Contohnya pemilihan organ. Contohnya ni kalau kita tadi tu bekam. Contohnya berkaitan perubatan yang perubahan darah, pemilihan darah dan sebagainya lah kan. Yang ini penting sebab kalau kita dalam keadaan kejemudan ini akan berisiko pada umat Islam. Kita nampak relevan dah pembentangan Afzan. Kalau Afzan boleh masukkan kadang-kadang jadi ialah dalam surah Islam itu ialah
bukan sahaja al-Qur'an fikir, tapi dan semua disiplin-disiplin yang lain, tetapi ialah disiplin ilmu fiqh, qawaid fiqhiyah dan juga untuk tafsir. Jadi baru dan sebagainya yang dulu supaya boleh dikembangkan dalam suasana pada hari. Di antara tokoh moden lah yang nampak dalam Nusantara ini yang mempunyai kecerdasan yang ultra beri ialah Pak Hamka. Dia nampak tapi sebab itu tidak mendalami atap Al-Azhar tu. Kalau kita dapat kita tahu apakah yang sudah dilalui oleh dia. Baik. Jadi saya rasa Abang telah berani mengungkapkan satu persoalan yang besar dalam konteks luas sama ada kita utamakan adalah pendidikan. Saya cuba memberikan satu sudut pandang untuk kawan Ibu Fiqh dan juga untuk tafsir tadi. Jadi itu Abang pun dah bagi objektif dan kajian, permasalahan, semua ni dah rangkum. Cuma Abang perlu olah lagi supaya dia nampak tadi tu yang cakap tentang objektifnya, persoalannya, permasalahannya dan kemudian apakah kitab-kitab yang surat-surat yang berkaitan untuk menjadi solat. Tadi saya dah sebutlah, walaupun kognitif dan semua seperti Fabari dan sebagainya, tapi jangan dilupai juga qawaid fiqhiyah, politik dan juga tafsir dan kemudian baru masuk dalam jami dalam konteks tadi dah psikologi dan sebagainya lah. Itu saya nampak Abdan sudah nampak idea tu dan sudah saya rasa kalau the next step ni kalau dapat tuan wah ini saya rasa boleh buat yang terus lah ataupun boleh publish di mana-mana dengan bimbingan dua tiga kawan lain ada yang tuan ada sarana kat sana tu. Kemudian mungkin saya ingat itu cuma ada perkataan yang Abzan gunakan tadi, saya kata kena baik sikit. Turas itu akan sentiasa disusuli dengan wahyu dan faktor sentiasa melengkapkan. Maksudnya ayat ni kalau dia kena jelaskan sikit. Kalau maksud turas itu sentiasa disusuli oleh wahyu dengan wahyu ni, turas datang dulu ke wahyu datang dulu ni, mungkin dia kena jelaskan dalam pemikiran yang sebenar untuk mengelakkan ada mungkin struktur ayat tadi tu lah, maksudnya lain tapi mungkin nanti orang faham lain. Dan juga segala kenyataan-kenyataan tentunya kenyataan yang terlalu umum. Turas merupakan landasan bagi mencapai kemajuan, contohnya kemajuan moden. Jadi ayat ni perlu dibuktikan, maknanya kena kalau kita mungkin kalau kami fikir tu nanti buat cuba semak satu hospital di Jerman yang menggunakan kanun fikir 100% walaupun dia orang bukan Islam untuk merawat segala, dia nak buat regeneration maksudnya macam mana proses regeneration sel dalam badan itu berlaku semula untuk hati, jantung, pinggang. Jadi dia kaedah tu dia menggunakan apa yang diajar oleh Agnestina dalam kanun fikir itu. Mungkin boleh duduk di situ macam mana jadi itu merupakan pembuktian terhadap kenyataan tadi. Sebab kenyataan masih umum dan dasar itu maknanya kalau dibuktikan dengan apa yang berlaku di Jerman atau apa yang dapat oleh Indonesia, okey, yang itu maknanya kenyataan yang dibuat oleh Ibu ini adalah berasas iaitu telah dilakukan semua. Saya ingat itu di antara komen saya dan saya amat mengguni dan terima kasih dan tahniah kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Dan tadi lagi saya buka sesi soalan jawab. Jika ada ingin bertanya kepada Saudari Afzan Adlin, kerana beliau merupakan mahasiswi Jordan dan ini adalah peluang keemasan untuk kita bermuamalah bersama dengan mahasiswa ataupun mahasiswi selain daripada negara Morocco kita. Ini ada sebarang soalan. Ramai ke pelajar kita kat Morocco? Pelajar Malaysia ni apa Adam?
Pelajar Malaysia dalam 150 orang. Semua negeri lah. Maghribi, meliputi seluruh wilayah. Maksud saya semua negeri ni bukan Selangor saja, semua negeri di Malaysia ni lah. Bukan, semua negeri di Malaysia. Ada juga daripada Sarawak. Tapi kebanyakannya daripada Selangor, Kuala Lumpur macam tu lah. Kalau daripada Kedah ke Perlis ke Johor, Sarawak itu mungkin dalam seorang atau dua orang macam tu je. Dekat je. Maknanya ini kerajaan Jais lah. Itu sendiri yang buat Morocco ni. Morocco dia terbagi pada 3 agensi. Pertama sekali KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Kemudian ASOFA dan ASOFA. 2 agensi ni aja. ASOFA dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Dan Yayasan Pahang satu lagi. Di Jordan ramai Afghan pada kita. Kalau di Mekah sendiri pun dah 500 lebih. Kalau di Yarmouk 1000 lebih. Ramai. Dekat 1000 juga lah. Okey lah. Ramai tak ada lah. Cuma Morocco lah rasa keseorangan Tapi sana bahasa Perancis Adam. Pernah main bahasa Perancis di Morocco. Ya, bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Bahasa Arab ya utama. Bahasa Perancis lebih utama daripada bahasa English. Tapi kami utamakan bahasa Arab lah sebab bahasa Perancis memang tidak faham apa-apa pun. Jadi lebih utamakan bahasa Arab. Dan bahasa Arab pun menggunakan darijah yakni dialek sini. Lahjah sini. Maknanya kalau kita pergi shopping tu cakap Arab pun orang faham dia. Boleh cakap Arab Fusha. Masih faham. Teruskan. Saja tanya. Jadi kalau tiada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Afzan Nur Adlin binti Amir Roslan atas perkongsian sebentar tadi, dan tidak lupakan kepada Ustaz Abdul Razak bin Arifin atas komentar yang diberikan sebentar tadi. Jadi masa mencemburui kita. Jadi saya teruskan dengan pembentangan terakhir kita pada hari ini, iaitu yang akan disampaikan oleh pembentang saudara Zaki Yamini bin Zulkifli. Jadi seperti biasa saya akan menerangkan sedikit biodata beliau. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda di Universiti Muhammad Kelima ataupun Universiti Muhammad Khamis di Rabat, Ribat. Dan kini juga menyambung pengajian pada peringkat ijazah sarjana di universiti yang sama, iaitu Universiti Muhammad Kelima ataupun Universiti Muhammad Khamis di Rabat. Jadi tajuk yang ingin disampaikan oleh saudara Zaki Yamini iaitu pemikiran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dalam turas tasawuf Islam dan peranannya dalam menghadapi cabaran semasa. Tajuk agak panjang, jadi saya ulang sekali lagi. Pemikiran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dalam turas tasawuf Islam dan peranannya dalam menghadapi cabaran semasa. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada saudara Zaki Yamini bin Zulkifli. Wala tafadhal mashkura wa minallahi ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis yang saya hormati panel penilai, Ustaz Abdul Razak bin Arifin, para pembentang, hadirin dan hadirat sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi dalam turas tasawuf Islam dan peranannya dalam mendepani cabaran semasa. Jadi objektif kajian saya pada hari ini adalah untuk menelusuri pemikiran utama tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi dan peranannya, bagaimana pemikiran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi ini berperanan dalam menghadapi cabaran pemikiran semasa. Jadi sebelum saya masuk ke dalam pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi, suka untuk saya kongsikan pengenalan mengenai ilmu tasawuf. Jadi menurut Syekh Ahmad Ibn Ajibah dalam Mi'raj Tasawuf ila Haqaiq Tasawuf, ilmu tasawuf itu merupakan sebuah ilmu yang mana dengannya kita dapat mengetahui cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan menyucikan hati daripada penyakit-penyakit hati serta menghiasinya dengan perkara-perkara yang mulia. Manakala menurut Syed Muhammad bin Siddiq
di dalam salah satu fatwa ni mengatakan bahawasanya ilmu tasawuf ni dia merupakan ibarat kepada maqamul ihsan dan ianya merupakan salah satu daripada 3 rukun agama. Yang mana rukun agama itu seperti yang telah dijelaskan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadis Jibril apabila ditanyakan tentang akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan Islam wa akhbirni anil ihsan. Jadi 3 ni merupakan orang kata pondasi utama di dalam agama, iaitu iman yang kita ibaratkan sebagai dalam ilmu akidah, kemudian Islam ibarat kepada ilmu fiqh, dan ihsan ibarat kepada ilmu tasawuf. Dan menurut Syed Muhammad bin Siddiq bahawasanya barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada rukun agama ini, maka agamanya tidak sempurna kerana telah meninggalkan salah satu daripada rukun agama. Baik. Kemudian menurut Sahal Ibn Abdullah Tusturi bahawasanya usul bagi tasawuf itu ada 7 perkara. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua mengikut sunnah Nabawi. Yang ketiga memakan makanan yang halal. Yang keempat tidak menyakiti muslim yang lain. Yang kelima menjauhi maksiat. Yang keenam bertaubat. Dan yang ketujuh menunaikan hak. Jadi ini merupakan pengenalan ringkas bagi ilmu tasawuf secara umum. Jadi untuk penerangan lanjut boleh rujuk kepada Muqaddimah Tasawuf Syekh Zarruq ataupun boleh rujuk kepada Husnul Talattuf fi Baini Wujubi Suluki Tasawuf Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari ataupun boleh juga rujuk kepada Al-I'lam bi anna Tasawuf min Syariatil Islam, juga merupakan risalah yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Manakala tasawuf menurut kefahaman Imam Junaid adalah merupakan pengamalan yang sempurna terhadap syariat Islam sehingga mencapai maqamul ihsan. Dan maqamul ihsan itu adalah seperti yang telah diterangkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah dengan kita menghadirkan hati kita dan menghadirkan diri kita. Apabila kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Akan tetapi sekiranya kita tidak dapat merasai kehadiran Allah dalam ibadah kita, maka ketahuilah bahawasanya Allah memerhatikan kita, memandang kita. Kemudian saya teruskan dengan biografi Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama beliau adalah Al-Junaid bin Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi Al-Khazzar, dikenali juga Abul Qasim ataupun Sayyidul Ta'ifah, iaitu penghulu para sufi. Beliau telah lahir, membesar dan wafat di Baghdad. Beliau telah mengambil ilmu tasawuf daripada Sari Saqati dan juga dari Al-Haris Al-Mahasibi. Kemudian beliau juga telah mempelajari ilmu hadis dan fiqh dari Abi Thawr Al-Kalbi yang merupakan salah seorang murid Imam Syafi'i. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ini dia dikenali daripada zaman beliau merupakan seorang ulama yang telah menghimpunkan di antara ilmu dan amal. Dan kerana kebijaksanaan dan keilmuan beliau telah diberikan keizinan untuk berfatwa ketika beliau berumur 20 tahun sehingga beliau menjadi rujukan dalam bidang keilmuan dan fatwa. Imam Junaid Al-Baghdadi telah lahir pada tahun 222 Hijrah dan wafat pada tahun 298 Hijrah. Jadi saya ingin menjelaskan tiga sebab kenapa pemikiran Imam Junaid dalam ilmu tasawuf ini dipilih. Yang pertama kerana ijma' ulama' bahawasanya Imam Junaid telah menghimpunkan di antara syariat dan hakikat. Ini seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Malik, man tasawwafa wa lan tafaqaha faqad tazandaqa wa man tafaqaha wa lan tasawwafa faqad tafasaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi Imam Junaid telah menghimpunkan di antara syariat dan hakikat. Dan yang kedua kerana madrasah tasawuf yang ditelusuri pelbagai golongan dan peringkat manusia. Nak kata yang madrasah tasawuf ataupun madrasah pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi ini dia sesuai dan boleh diamalkan oleh setiap peringkat masyarakat daripada yang awam sehinggalah kepada para ulama. Dan kemudian kerana madrasah tasawuf Imam Junaid ini merupakan satu madrasah yang menyeru kepada tasawuf akhlak sunni. Baiklah. Jadi kemudian saya akan masuk pada asas pemikiran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang pertama, manhaj Imam Junaid merupakan satu manhaj yang kita boleh ringkaskan sebagai manhaj itba' wala ibtida'. Yang mana Imam Junaid Al-Baghdadi menyeru melalui madrasah pemikirannya iaitu ittiba' wala ibtida', iaitu mengikuti sunnah Nabi SAW dan tidak melakukan perkara baharu yang tiada sandaran pada agama.
Jadi manhaj beliau ini merupakan satu manhaj sunni akhlaki yang mengutamakan pentadbiran akhlak berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Dan manhaj beliau tidak mengada-adakan perkara baharu yang tiada sandaran daripada syarak. Menurut beliau, dengan kalam beliau yang masyhur, ilmuna hadha, iaitu ilmu tasawuf, madbutun bil kitab wa sunnah, wa man lam yahfazil Quran wa lam yaktubil hadith la yaqtadi bih. Iaitu ilmu kami ini diasaskan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka barang siapa yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak pula menulis hadis, maka ia tidak boleh dijadikan rujukan. Jadi kalau kita tengok berdasarkan qaul Imam Junaid ini, jadi kita boleh faham bahawasanya Imam Junaid amat menitik beratkan pengajaran ilmu Al-Quran dan ilmu hadis untuk dijadikan sebagai sandaran dan panduan utama dalam menelusuri ilmu tasawuf. Kemudian Imam Junaid turut menyatakan bahawa semua jalan menuju kepada Allah Ta'ala itu tertutup bagi makhluknya kecuali bagi mereka yang mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti peninggalan serta sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nak kata yang mana Imam Junaid dia betul-betul berpegang teguh dengan manhaj ittiba' wala ibtida'. Mana nak kata tak ada jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian sebelum kita masuk lebih lanjut kepada dasar pemikiran tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, jadi kita perlu tahu dulu kepentingan menuntut ilmu di sisi Imam Junaid. Yang mana Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau telah membahagikan proses menuntut ilmu itu kepada 3 bahagian. Yang mana yang pertama, hendaklah seseorang itu duduk menuntut ilmu di hadapan orang yang berilmu. Kemudian beramal dengan ilmu yang telah dipelajari sehinggalah dia mendapat kefahaman ilmu daripada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan dalam ayat lain, فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Jadi nak kata berdasarkan proses menuntut ilmu yang diketengahkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi ini, jadi kita nampak bahawasanya Imam Junaid Al-Baghdadi ini dia menitik beratkan bagi seseorang para murid ataupun para salik tasawuf itu untuk menuntut ilmu dan bukannya semata-mata mengharapkan kurniaan ataupun ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada orang kata proses yang diketengahkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi ini juga, dia kata dapat menolak pemikiran yang diketengahkan oleh golongan batiniah yang mengatakan bahawasanya ilmu itu cuma boleh diambil ataupun kita dapat peroleh daripada imam yang maksum. Jadi kalau kita tengok golongan batiniah, mereka mengatakan bahawasanya ilmu tu kita cuma boleh dapat daripada imam yang maksum. Berbeza pula dengan Imam Junaid Al-Baghdadi, mana Imam Junaid Al-Baghdadi mengetengahkan bahawasanya ilmu itu diambil daripada orang yang berilmu. Kita tak Imam Junaid Al-Baghdadi kata tak kata yang cuma boleh ambil daripada seorang imam yang maksum sahaja, akan tapi ilmu itu diambil ataupun dituntut di hadapan orang-orang yang berilmu. Kemudian seterusnya kita masuk kepada akidah menurut Imam Junaid Al-Baghdadi. Okay, kenapa dalam ilmu tasawuf akidah itu merupakan satu keutamaan? Kerana seperti yang kita maklum bahawasanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita benar-benar beriman. Kerana kalau kita tak kenal siapa Tuhan yang kita beribadah kepadanya ataupun kita sembah kepadanya, jadi bagaimana untuk kita beribadah? Okay. Jadi kalau kita tengok di mana terdapat sebahagian golongan ataupun pendakwa-pendakwa sufi yang menyatakan hulul dan ittihad, iaitu dengan makna kesatuan zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan zat makhluk ataupun zat Allah menepati zat makhluk, seperti dakwaan kaum Nasrani yang menyatakan bahawasanya mereka meyakini bahawasanya Tuhan itu bersatu dengan Nabi Isa ataupun Tuhan itu bersatu dengan Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam. Jadi Imam Junaid dalam definisi tauhid beliau menyatakan bahawasanya tauhid itu adalah pengetahuan dan kesaksian bahawasanya Allah itu Maha Esa sejak azali, tiada sekutu bersamanya dan tiada yang melakukan perbuatannya. Dan menurut beliau lagi, bahawasanya tauhid itu adalah mengesakan Allah Ta'ala
dengan membenarkan keesaannya secara sempurna, bahawasanya Allah itu benar-benar Maha Esa, tidak beranak dan diperanakkan, kemudian menafikan misal dan sekutu baginya tanpa sebarang persamaan, tanpa sebarang cara, tanpa sebarang gambaran, dan tanpa sebarang misal baginya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Jadi dengan akidah yang benar lagi sahih ni, seseorang hamba itu dapat mentaati Tuhannya dan sentiasa mengingati Allah Ta'ala dalam setiap keadaan seiring dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam satu wacana ilmu baharu yang masih belum diketengahkan, iaitu maqasid akidah, di mana tujuan kita berakidah itu, tujuan yang khusus untuk kita berakidah itu adalah yang pertama at-ta'aruf, dan yang kedua at-ta'alluq, dan yang ketiga at-takhalluq. Di mana tujuan kita berakidah itu agar kita mengenali Allah dengan dengan sebenar-benar keimanan. Kemudian setelah kita telah mengenali Allah SWT, setelah kita dah ta'aruf dengan Allah SWT, kita ta'alluq, di mana hati kita terikat dengan Allah. Dan kemudian kita takhalluq, iaitu apabila kita telah kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya, dengan asma-Nya, kemudian kita ta'alluq, hati kita terikat dengan sifat-sifat Allah SWT dalam keadaan seseorang hamba itu merasa takut ataupun rasa segan di hadapan Allah untuk melakukan sebarang maksiat dan sebagainya. Dan kena bertakhalluq, iaitu dia bersifat dengan sifat-sifat Allah yang boleh untuk dia contohi. Sebagai contoh, Allah bersifat dengan sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang. Jadi hambanya itu setelah dia mengenali Allah dan telah bertakluk dengan Allah, jadi dia bersifat dengan sifat Ar-Rahman, iaitu dia menyayangi sesama Muslim dan juga hamba-hamba yang lain. Jadi berdasarkan konsep pemikiran akidah menurut Imam Junaid ini, jadi kita dapat menolak pemikiran-pemikiran seperti contohnya atheis, golongan Trinity yang mengatakan Allah itu bersatu dengan zat Nabi Isa dan sebagainya, golongan tashbih dan tajsim dan sebagainya. Dan kemudian kita telusuri pula ibadah di sisi Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi seperti yang kita maklum bahawasanya ibadah itu terbahagi kepada umum dan khusus. Yang mana ibadah yang khusus itu adalah perkara-perkara yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala secara shar'i, seperti salat, berpuasa, menunaikan zakat, haji dan lain-lain. Manakala ibadah yang umum itu pula adalah setiap amalan yang baik dan bermanfaat bagi hamba tanpa menyelisihi syarak, seperti menyambung silaturahim, mentaati kedua bapa dan membantu yang berada kesusahan. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam masyarakat kita ataupun sebahagian golongan dari para sufi, yang mana mereka menyangka, mana sebahagian masyarakat menyangkakan bahawa golongan sufi ni, orang kata cara diorang menunaikan ibadah tu berbeza daripada golongan muslim yang lain. Sedangkan secara hakikatnya golongan sufi ni, mereka menunaikan ibadah dalam kesedaran yang berbeza, bukannya dalam cara yang berbeza. Maksud saya nak mengatakan bahawasanya contoh seperti yang telah datangkan oleh Imam Junaid dalam salah satu risalahnya, yang mana ada sahabat beliau yang telah pergi menunaikan haji. Kemudian setelah pulang, dia pun bertemu dengan Imam Junaid dan menyatakan bahawasanya aku telah pulang daripada haji. Kemudian Imam Junaid pun tanya, adakah engkau telah daripada perjalanan haji itu, adakah engkau telah menunaikan wajib haji seperti perjalanan engkau berhijrah daripada kemaksiatan kepada ketaatan? Kemudian dia pun menyatakan tidak. Kemudian Imam Junaid menyatakan bahawasanya engkau tidak menunaikan haji. Kemudian Imam Junaid tanya lagi, adakah engkau telah melakukan sa'i daripada Safa dan Marwah sehingga engkau telah capai, hati engkau telah safa, itu telah suci? Dia menyatakan belum. Jadi Imam Junaid pun menyatakan bahawasanya sesungguhnya engkau belum lagi melakukan sa'i Safa dan Marwah. Kemudian tanya lagi, adakah engkau telah melontar jamrah seperti mana engkau telah melontarkan syahwat keduniaan kau? Dia pun kata tidak. Kemudian Imam Junaid pun menyatakan bahawasanya engkau belum lagi melontarkan jamrah secara hakikatnya. Jadi kemudian yang dimaksudkan lagi dengan kesedaran yang berbeza itu bahawasanya seperti contohnya solat, mana Imam Junaid menyatakan bahawasanya solat tu dia bukan semata-mata satu rukun pergerakan ataupun himpunan perbuatan, akan tetapi solat itu adalah dengan memutuskan segala hubungan duniawi dan menghadirkan diri dan hati di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin berbeza dengan contoh sebahagian golongan awam yang solatnya
semata-mata orang kata satu himpunan pergerakan daripada takbir sehingga salam. Akan tetapi menurut Imam Junaid, solat itu adalah dengan menghadirkan hati dan membuang segala hubungan keduniaan ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian sebagai contoh yang lain pula, puasa. Jadi puasa itu pula menurut Imam Junaid bukanlah semata-mata menahan diri daripada lapar dan dahaga bermula fajar sehingga masuknya waktu untuk berbuka. Akan tetapi puasa itu dengan kesedaran yang berbeza adalah memutuskan segala maksiat dan keburukan serta memperbanyakkan ketaatan dan menyucikan hati daripada kekotoran jiwa. Jadi pemikiran Imam Junaid dalam menyampaikan hakikat ibadah ini nak menyatakan bahawasanya, sebagai contoh, ada golongan yang mendakwa yang telah sampai kepada sekian-sekian maqam dan sebagainya, jadi tak perlu lagi nak beribadah dan sebagainya, ataupun telah diangkat taklif dan sebagainya. Nak katakan bahawasanya ibadah itu adalah satu perbuatan yang perlu diteruskan, seperti mana Nabi SAW juga telah diperintahkan untuk beribadah sehingga tibanya kematian. Dia nak kata dakwaan mereka yang menyatakan bahawasanya dah capai maqam sekian-sekian kemudian tak perlu lagi beribadah, sebenarnya adalah satu dakwaan yang batil. Kemudian Imam Junaid al-Baghdadi juga di dalam pemikiran tasawufnya, beliau merupakan salah seorang yang melarang bagi golongan sufi ini dakwaan-dakwaan yang mana seperti saya terangkan tadi, mana sebahagian golongan yang mendakwa apabila telah mencapai satu maqam ataupun telah capai maqam makrifat dan hakikat sebagainya, jadi tak perlu lagi nak menunaikan kewajipan. Sedangkan itulah perkara yang batil. Kemudian lagi dakwaan-dakwaan itu mereka menyatakan sesungguhnya mereka telah bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mereka mendakwa bahawasanya amalan yang digubah ataupun disusun oleh guru mereka ini lebih baik daripada membaca Al-Quran dan sebagainya. Jadi ini merupakan dakwaan-dakwaan yang telah dilarang oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Sehingga kan Imam Junaid al-Baghdadi menyatakan bahawasanya mereka yang berzina dan mencuri itu lebih baik keadaan mereka berbanding daripada mereka yang mengucapkan ucapan sesungguhnya telah diangkat taklif kewajipan dan amalan daripada diri kami. Dan kemudian Imam Junaid al-Baghdadi juga di dalam pemikiran tasawufnya, beliau menyatakan bahawasanya bagi para murid dan mengikutnya untuk tidak berkhayal dengan karamah. Okay. Jadi karamah ni dia merupakan satu perkara yang luar daripada kebiasaan yang harus berlaku kepada sebahagian kekasih Allah Ta'ala dengan keizinan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kemudian kalau kita tengok yang mana ada situasi dalam masyarakat di mana masyarakat kita disibukkan dengan ataupun dihidang dengan kisah-kisah ajaib dan kisah-kisah karamah, sehingga kan mereka lebih terhibur dan lebih meminati kisah-kisah karamah berbanding dengan menuntut ilmu melalui disiplin ilmu yang betul. Jadi kalau kata kita mengaplikasikan idea yang dibawa oleh Imam Junaid al-Baghdadi ini untuk tidak berkhayal dengan karamah, jadi kita dapat menaik tahap intelektual masyarakat yang merudum disebabkan kisah-kisah ajaib dan karamah semata-mata. Dan kalau tengok mana ada setengah tempat yang mana ilmu agama ni dipandang semata-mata sebagai kisah-kisah ajaib ataupun kisah-kisah karamah, dan yang mana semua tu tidak mampu untuk membantu menyelesaikan masalah hukum hakam dan membantu pembangunan insan. Dan Imam Junaid juga menyatakan bahawasanya sekiranya engkau melihat seseorang itu berterbangan di udara, itu karamahnya, dia boleh terbang di udara, janganlah engkau mengikutinya sehingga engkau melihat keadaannya di dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sini kita faham bahawasanya Imam Junaid melarang daripada seseorang itu menyibukkan diri ataupun mengikuti seseorang yang menzahirkan karamahnya tanpa diketahui amalan dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Adakah benar-benar dia itu berdiri ataupun beramal di atas Quran dan Sunnah, ataupun semua itu adalah sihir semata-mata.
Dan para ulama turut menyebutkan bahawasanya sesungguhnya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Baik, seterusnya, hakikat bersyukur dan zuhud menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi bersyukur menurut Imam Junaid al-Baghdadi bahawasanya adalah bersyukur itu adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala atas jalan maksiat. Jadi nak kata secara ringkasnya, bersyukur menurut Imam Junaid itu adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah Ta'ala daripada anggota badan, harta dan sebagainya itu digunakan untuk jalan ketaatan. Manakala zuhud menurut Imam Junaid al-Baghdadi pula adalah dengan mengosongkan hati daripada perkara yang berada di tangan dan mengecilkan dunia serta menghapuskan jejaknya daripada hati. Dia nak kata zuhud ni dia bukan orang kata kita berpakaian tak kemas, compang-camping dan sebagainya, ataupun tinggalkan usaha dalam mencari nafkah dan sebagainya. Dan kalau betul kita memahami konsep bersyukur dan zuhud ni, yang mana zuhud tu dia bukan semata-mata tidak memiliki harta ataupun tidak bermewah, akan tetapi tidak meletakkan dunia ataupun harta tersebut dalam hatinya. Jadi kalau kita menggabungkan di antara definisi syukur dan zuhud yang diketengahkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi ni, jadi kita dapat melahirkan individu Muslim yang mana dia akan berusaha dalam mencari nafkah dan menggunakannya untuk jalan ketaatan. Sebagai contoh, dia berusaha dalam keadaan hatinya tidak terikat dengan harta dunia. Dia menggunakan harta-harta yang diusahakan itu untuk menunaikan zakat dan wakaf. Kemudian melalui harta, zakat dan wakaf itu dapat membantu untuk membangunkan tamadun dan pembangunan insan. Jadi kalau kita nak kata yang zuhud ni dia semata-mata kena hidup dalam keadaan susah dan sebagainya, jadi menurut Imam Junaid itu bukan satu kefahaman yang salah lah. Sebab zuhud ni dia tidak meletakkan harta di dunia, kan, tapi menggunakan harta itu untuk jalan ketaatan. Jadi berdasarkan pemikiran tasawuf, dasar utama pemikiran tasawuf Imam Junaid ini, jadi kita dapat menghadapi beberapa cabaran pemikiran semasa, antaranya pemikiran akidah yang sesat dan batil, sebagai contoh pluralism, tashbih dan tajsim, kemudian falsafah pemikiran barat yang menyatakan sesungguhnya alam ini tercipta dengan sendirinya, ataupun golongan etis. Dan kemudian dapat menolak juga pemikiran golongan yang mendakwa makrifat dan hakikat, yang mana apabila telah capai suatu maqam, maka terangkat taklif dan kewajipan daripada beribadah. Kemudian sekiranya kita menghayati pemikiran Imam Junaid ini, jadi kita dapat mendidik masyarakat dan melahirkan masyarakat yang lebih mengutamakan penghasilan malakah dalam sesuatu disiplin ilmu berbanding dengan disibukkan dengan kisah-kisah karamah dan kisah-kisah ajaib. Kemudian berdasarkan juga sebagai contoh pemikiran zuhud dan syukur Imam Junaid ni, jadi kita dapat menolak falsafah kehidupan yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup di duniawi tanpa mementingkan penghasilan di akhirat kelak. Dan juga berdasarkan pemikiran Imam Junaid ini juga dapat menyatakan bahawasanya tasawuf itu bukanlah merupakan satu perkara yang bid'ah dan bukanlah semata-mata beramal tanpa mementingkan pembangunan ketamadunan. Sebagai contoh, golongan tasawuf yang mengikuti jalan Imam Junaid, sebagai contohnya golongan tarikat Sanusiyah, yang mana dalam mereka mengamalkan ilmu dan amalan mereka itu, mereka mampu untuk membangunkan dan membina sebuah negara, iaitu negara Libya. Dan negara Libya itu dia dibina oleh kumpulan tarikat Sanusiyah. Jadi kesimpulan bahawasanya sekiranya seseorang itu menelusuri dan mempraktikkan pemikiran tasawuf Imam Junaid dalam kehidupan sehariannya, ia dapat membantu individu tersebut untuk mengharungi cabaran-cabaran pemikiran semasa serta menjalani kehidupannya sebagai seorang Muslim sejati dalam mengamalkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kerana itu para ulama berpandangan dan menjadikan madrasah Imam Junaid ini sebagai satu pegangan dan silibus yang perlu diikuti oleh umat Islam. Sebagai contoh,
seorang ulama Maghribi, iaitu Imam Abdul Wahid Ibn Ashir, di dalam salah satu nazam ni menyatakan وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في أقد الأشعار وفقه مالكي وفي طريقة جنيد السالكي, yang menyatakan bahawasanya menjadikan tasawuf Imam Junaid itu sebagai satu sawabit daripada sawabit diniyah. Dan juga Imam Ibrahim Laqani dalam Nazam Jawharat Tauhid menyatakan wa Malik wa sairul a'immah kadza Abul Qasim hadatul ummah, menyatakan bahawasanya Imam Junaid ini merupakan petunjuk bagi umat. Jadi itu saja dari saya. Sekiranya terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Zaki Amini atas pembentangan sebentar tadi. Jadi seperti biasa saya ingin membuka soalan jawab kepada Bani dan Banat dan pun para hadirin dan para hadirat kepada saudara Zaki Amini. Silakan ajukan sebarang persoalan. Silakan barang persoalan yang ingin ditanyakan. Kerana kita berada pada sesi pembentangan yang terakhir, selepas ini dia tiada lagi sesi soal jawab. Jadi inilah sesi soal jawab yang terakhir untuk program SPI pada kali ini. Jadi kalau begitu masa tidak menunggu kita. Jadi saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Abdul Razak bin Arifin untuk memberikan komen kepada saudara Zaki Amini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, tahniah Zaki Amini jatuh pembentangan tadi saya Ustaz, minta maaf Ustaz, suara Ustaz kurang kedengaran, dia macam tenggelam sikit. Test 1 2 3 cek ada tak? Dia jadi tenggelam macam mic tu di dalam mulut. Betul? Ada kan ada. Dia jadi macam tenggelam sikit, tapi dia dengar cuma kurang jelas. Jangan. Okey, ada tak? Halo, Assalamualaikum. Dengar cuma dia masih sama. Ada tak? Halo? Ada. Cuma mic yang kalau Ustaz pegang mic yang dekat wire tu, Ustaz dekatkan dengan mulut Ustaz. Ada tak? Okey. Dengar tak? Masih sama Ustaz. Tapi okey sikit Kak. Okey sikit. Teruskan Ustaz. Maaf. Sekiranya kalau boleh ke Ustaz buka earphone tu? Akan biasa ni. Okey. Dengar tak? Kalau saya cakap tadi dengar? Boleh. Hello? Boleh Ustaz. Jelas tak suara? Okey. Boleh Ustaz. Boleh. Mic yang ada di laptop lah. Boleh Ustaz. Okey. Tahniah Zaki yang ini di atas pembentangan tadi. Dulu degree di mana Zaki? Saya degree dekat Universiti Muhammad Khamis juga, dekat Rabat, pengkhususan Quran dan Sunnah. Oh, Quran Sunnah. So kajian master ni memang tasawuf ataupun ini minat-minat je pembentangan ni? Untuk master saya fokuskan bahagian akidah, yang tasawuf ni untuk minat-minat je. Oh, memang ada ikut tarekat kat mana-mana ke kat sana? Tak ada, kat sini tak ada. Oh, pasal pakai kopiah tu, kopiah tarekat tu. Tak, kopiah Tunisia. So orang Tunisia ni dia memang banyak pendekatan tarekat tu. Dia macam Turki apa semua, tak ada
masalah dengan Muraditun dan Muwahhidun kan. Seperti ada golongan-golongan yang menguasai kepimpinan dan juga Andalusia apabila golongan tarekat yang masuk lah, jadi ingat tak ada masalah tersebut. Jadi tahniah ada pembentangan yang telah diberikan dan saya nampak dalam kajian ini adalah kajian terhadap pemikiran Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi ini merupakan kajian kualitatif. Kualitatif maknanya banyak baca kitab, buku, banyak buat kajian, cross reference berkaitan tentang pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan bila kita tengok tajuk pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi dalam turas tasawuf Islam dan peranannya dalam mendepani cabaran semasa. So maknanya di sini ialah Zaki kena wujud dengan beberapa turas Islami lah dalam tasawuf. So Imam Junaid ini kita banyak buku tulisan dia. Dia ada satu buku je kan yang tentang Junaid Al-Baghdadi. Dia ada Risalah Al-Junaidi, betul? Untuk Imam Junaid Al-Baghdadi ada himpunan Rasail Imam Junaid Al-Baghdadi dan juga ada satu himpunan Mawa'id Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini yang berkaitan daripada qaul-qaul dan ucapan-ucapan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi nanti saya akan jadikan dua buku surah yang catatan daripada Imam Junaid ini sebagai asas bagi memahami pemikiran Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita tumpu dua buku tu. Kemudian juga Zaki juga boleh mengambil pandangan-pandangan daripada ulama-ulama atau ahli-ahli sufi yang lain berkaitan Imam Junaid. Imam Junaid yang seperti dalam kitab-kitab yang ditulis. Dan kalau kita tengok dalam tasawuf moden Pak Hamka pun ada tulis cerita tentang Junaid Al-Baghdadi. Dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu kena clearkan dekat situ. Jadi disiplin ahli sunnah wal jamaah. Dan kemudian Imam kalau kita tengok sini antara yang mengintegrasikan, itu kena clearkan, mengintegrasikan mana fiqh, tasawuf, akidah ni dalam satu gagasan pemikiran tasawuf ni, dan dia bertentangan dengan cara pemikiran ekstrim. Mungkin Zaki kena sentuh sikit pandangan Halaj. Halaj. Berkaitan pandangan Halaj tu ada sentuh dekat dalam, saya tak sebut tadi, dalam kaitan dengan menolak dakwaan, yang mana kalau rujuk dekat dalam Rasail Imam Junaid Al-Baghdadi tu, mana Al-Halaj ada datang bertemu dengan Imam Junaid Al-Baghdadi dan menyatakan bahawasanya anak al-haq. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi pun menyatakan bahawasanya engkau akan kelak dipancung. Dia nak katakan yang Imam Junaid ni menolak dakwaan-dakwaan yang sedemikian. Jadi ada dua aliran ekstrim yang berbeza. So kita kena tunjukkan orang nak bagi faham tentang pemikiran Junaid Al-Baghdadi perlu dipertengahkan dalam kalangan masyarakat kita. Sebab kadang-kadang kalau di Malaysia ni, golongan tarekat-tarekat ni ada tok guru masing-masing. Dan tok guru tu kena susu galau dia boleh dia tidak membawa kepada pandangan atau pemikiran Imam Junaid. Sebab tu kena clear Junaid ni pemikiran satu bentuk. Kemudian bentuk pemikiran Al-Halaj dan juga Ibn Arabi contohnya, dua yang kontroversi supaya dan akhirnya bagaimana tidak ada seorang ulama tasawuf pun mengkritik, tak ada satu pun. Kita baca dalam tak ada pun mengkritik Junaid Al-Baghdadi. Tak dikritik katanya. Jadi kemudian rangkumkan, senaraikan atau kategorikan pemikiran-pemikiran dalam bentuk yang boleh diamalkan. Konteks masyarakat kita hari ini ada 7 perkara tadi yang Zaki tunjuk. Di situlah Zaki kena tunjulkan, dan kemudian permasalahan dalam kajian ilmiah ni dia kena ada permasalahannya. Permasalahan ialah orang tak faham berkaitan tentang mahwal Islam, mahwal ihsan, mahwal iman tu. Jadi kat situ Zaki Amin akan hubungkan dengan membawa perkataan Junaid Al-Baghdadi. Kemudian dan objektif-objektif yang dinyatakan tadi saya ingat dah okey lah tu. Dan kemudian
kemudian rujuk juga buku-buku yang seperti Risalah Quraisiyah, Qusairiyah ni, dan juga Tabaqat Al-Sufiyah oleh Abu Nuaim. Dan ini adalah yang mana menyokong pandangan pendekatan Imam Junaid, supaya kita tidak nampak bahawa seolah-olah kita menjadi pentaksub pula pada Imam Junaid, supaya kita ambil pandangan-pandangan lain dan akhirnya memperkukuhkan Imam Junaid, dan juga ambil tasawuf moden fahamkan, sebab dia ada juga memberi dokongan terhadap pendapat pandangan atau pemikiran Imam bin Al-Baghdadi. Jadi mungkin temakan beberapa analisis berkaitan tentang al-fana, al-ikhlas, al-muraqabah, zuhud itu, supaya nanti penulisan Zaki yang ini akan lebih mantap dan lebih arah, dan kemudian dia boleh kita wujudkan. Dan sebenarnya penting Zaki dalam konteks pada ini, orang tahu sekarang orang nak cari ketenangan dalam dunia yang penuh mencabar, stres dan sebagainya, dan makin ramai yang mengumpulkan zikir-zikir, sibuk berzikir sana, beribu-ribu zikir dan sebagainya, tapi sampai dia lupa tentang dia perlu bermasyarakat, dia perlu membantu masyarakat, dia perlu terlibat dalam membangunkan masyarakat. Dan ini juga boleh juga baca Said Hawa dalam The Spiritual Education, juga dia mengkritik golongan Gnosticism yang banyak menghimpun ribuan zikir, tetapi jiran sebelah sakit dia tak tolong, ada kenduri dia tak datang, ada madrasah ilmu tak datang, sebab dia sibuk menghimpunkan zikir-zikir tertentu. Jadi mungkin itu bagi mencerahkan, sebab saya ingat di Malaysia ni pun cabaran itu sedang berlaku juga dalam kalangan mereka yang ni, dan akhirnya mungkin dia zikirnya banyak tapi halal haram macam tak faham dia. Zikirnya banyak tapi dia tak jaga aurat, zikirnya banyak tetapi dia tidak memberikan nafkah kepada isteri, betul. Jadi itu yang mungkin yang mana boleh dapat pendapatan tu yang membawa pandangan Junaid Al-Baghdadi. Saya ingat itu pandangan yang pembentangan yang bagus dan amat bermanfaat dan berinformasi. Saya baca, walaupun ni banyak juga benda baru saya dapat daripada Zaki Amani malam ni. So, tahniah di atas pembentangan tersebut. Terima kasih banyak Ustaz atas komentar dan Terima kasih diucapkan kepada saudara Zaki Amini dan Ustaz Abdul Razak bin Arifin atas perkongsian yang bermanfaat dan juga komentar yang telah diutarakan ataupun telah dibincangkan sebentar tadi. Jadi dengan ini saya membuka ruang kepada para hadirin dan para hadirat ataupun bani dan banat untuk bertanyakan soalan kepada Ustaz Abdul Razak bin Arifin sendiri ataupun kepada para pembentang kita, sebelum kita bergerak ke agenda seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asma binti Rafiq. Ingin bertanyakan kepada Ustaz, macam mana kita nak menentukan, macam mana boleh Pak Ustaz bagikan tips-tips macam mana kita nak menentukan sesebuah tajuk kajian. Terima kasih. Kalau saya okey ke atau dah kena buka agak? Teruskan. Masih bergema lagi? Masih bergema. Tapi okey ke Ustaz? Asma tetap tanya macam mana nak tentukan tajuk kajian kita, penulisan kita. Pertama sekali dalam disiplin ilmu, dalam kajian ilmiah ini,
dia ada dipanggil SMART lah, SMART lah, kalau kita nak tahu kita punya tajuk tu, mesti dia sesuatu yang baca tu dia ada time frame, dia dah ada everything nak kaji apa contohnya. Contoh kajian katakan turas Islami tapi kan tajuk itu ialah kitab konon fikih. Konon fikih. Dia kata konon. Dan kemudian titik ini kajian terhadap pengamalan doktor-doktor di hospital Sungai Buloh katanya. Jadi sekarang ini dia dah jadi spesifik. S tu spesifik. Hospital Sungai Buloh, SM. Jadi S tu spesifik. Jadi kita dah kajian kita tertumbuh kat situ atau buat kajian. Kemudian SM measurable boleh diukur. Itu kajian-kajian ke doktor-doktor. So kita tahulah doktor tadi kita jumpa, kita jumpa nurse, tak jumpa mak bapak, tak jumpa menteri, tak jumpa. Okey. A achievable boleh dicapai. SMA A tu boleh capai. Boleh capai mana tak adalah maknanya nak pergi Sungai Buloh boleh pergi, nak jumpa doktor pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita kajian tahu orang dah meninggal, susah nak capai sebab orang tu dah tak ada lah. Okey, SMA R ni reasonable. Benda itu ada sesuatu yang logik, boleh diterima akal. Tajuk tu pun macam tak pelik kan. Kemudian T timeable maknanya ada time frame. Kalau time frame ni sebenarnya tadi boleh, kalau nak time frame kita boleh kata dalam pada tahun 2010 hingga 2020 katakan. So dia letak ke tempat time frame-nya. Maknanya tajuk kita tu kalau kita baca je, kajian terhadap konon fikih, amalan kepada doktor-doktor di hospital Sungai Buloh tahun 2010-2020. Jadi maknanya bila tajuk tu dah menggambarkan, dah ada pagar dah tajuk tu. Jadi kita pun senang dan kita nak kaji apa, siapa yang akan terlibat, tahun bila, jadi dia akan ada time frame-nya. Itu maknanya baru kita boleh buat tajuk kan. Kalau dalam konteks SMART ni SMART tadi, itu spesifik, measurable, boleh diukur, achievable, reasonable, dan dia timing, maknanya ada time frame masa contohnya letak. Macam contoh tadi Isra kan, dia time frame dia daripada awal hijrah sampai Idrisiyah, maknanya itu dah 300 tahun. Dan time frame tu memang mencabar lah. Mungkin tidak ataupun kalau dia part time frame buat yang spesifik hanya kedua tempoh saja. Jadi tak banyak contohnya. Itu macam mana kita kajian. Lepas tu kajian ini yang boleh kajian yang hidup lah, tapi kita kebanyakan mahasiswa Timur Tengah ni kita adalah mengkaji terus dan kita lama. Jadi kita punya kualitatif ni ialah kajian perpustakaan. Kajian perpustakaan ni ialah kita mengkaji terhadap pemikiran, tokoh, sejarah dan sebagainya. Jadi yang ini dia lebih disiplinnya berbeza dan juga ada kaedah dia tertentu lah. Tapi kalau kita nak lihat pada kehadapan, contohnya dalam kuantitatif, tadi kualitatif, ni kuantitatif ialah kajian ini lebih bersifat saintifik di mana kita nak lihat apa yang berlaku semasa hari ini. Yang itu kajiannya berbeza di mana kita kena jumpa orang, kena ramah, kita kena lidik, kemudian kita kena buat teori-teori terkini supaya macam nak menyantuni turas Islami tadi. Jadi itu contohlah. Jadi ataupun tajuk kita berdasarkan permasalahan. Apa masalah? Sebab di mana ada masalah di situ ada penyelesaian. Sebab kita nak selesaikan masalah kan. Kajian kita. So katakan Asma ni mungkin Jordan kot, tidak tahu, ataupun di Maghribi. Jadi apa masalah? Sepanjang belajar tu istilahnya ada sebenarnya masalah lah. Contohnya barang-barang ribawi katakan. Jadi ada masalah. Kita kaji tentang barang ribawi ataupun fake semasa berkaitan tentang saham ke, tentang Bitcoin ke dan sebagainya. Itu benda baru kan. Jadi kita nak sebab kita nak menyelesaikan masalah. Yang menjadi maknanya kan peranan kita nak membantu menyelesaikan masalah. Di situ mungkin tajuk sebab kita sedang menyelesaikan masalah. Kajian kita ialah untuk menyelesaikan masalah spesifik tertentu. Jangan masalah semua tadi, maknanya satu. Saya harap kita membantu Asma dalam membina tajuk tadi.
Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada saudari Siti Asma atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Seterusnya ada sesiapa yang ingin bertanyakan lagi soalan, dipersilakan. Depannya ada program apa? Ada Lepas jamuan ni, raya ke? ada lepas ni kita orang ada undi untuk pilihan raya, membentuk kepimpinan baru bagi sesi 2024-2025, 2025-2026. Tak ada jamuan raya ke apa? Okey, jadi kalau tiada sebarang persoalan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz maupun pembentang, saya meneruskan majlis ini kepada agenda yang seterusnya, iaitu ucapan penutup. Jadi saya akan menyerahkan majlis kepada saudara Munqis Rushda bin Abdul Rashid, yakni pengarah program seminar pembangunan intelektual ataupun SPI 8.0 pada kali ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Pertama sekali, suara saya jelas tak? Jelas Boleh saudara. didengar tak? Boleh dengar dengan jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang berbahagia, Dr. Abdul Razak bin Arifin, Fakulti Pengajian Islam dan Sains Sosial Universiti Selangor. Yang saya hormati para panelis kita pada hari ini daripada Ustaz Abdullah Syaraq, Ustaz Syura, Ustaz Nu'man, Ustaz Afzan serta Ustaz Zaki pada hari ini yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini, sudi meluangkan sikit waktu bercuti lah, waktu raya, untuk sama-sama berusaha menyuburkan budaya ilmu lah dalam kalangan pelajar Malaysia di Maghribi. Alhamdulillah, dengan izin dan rahmatnya kita telah sampai ke penghujung seminar pada hari ini. Seminar Pembangunan Intelektual 8.0 ataupun SPI 8.0 yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Malaysia Maghribi. Buat pengetahuan Dr. Razak serta para hadirin yang hadir pada hari ini, SPI kita pada kali ini, sepanjang 8 kali SPI diadakan, kita dimaklumkan bahawa ini kali pertama SPI dijalankan secara hybrid, yang mana sebenarnya semalam telah diadakan SPI hari pertama yang mana kita jalankan secara offline. Kita panggil kita punya panel daripada UIA, panel pertama, dan panel kedua kita panggil daripada Universiti Muhammad Khamis, Kuliah Adab wal Ulum Ihsaniyah daripada Rabat. Okey, setelah 8 kali SPI dianjurkan, ini kali pertama SPI dapat dianjurkan secara bersemuka, bahkan kita tambahkan juga kita buat secara online. Tujuan utama kenapa dibuat bersemuka dan online ni, kita daripada pihak penganjur sendiri, kita nak pelajar dalam masa kita menggali ilmu, mendapat belajarlah daripada pembentangan yang dibuat oleh panel daripada profesional lah kan, dari pensyarah kita jemput semalam 2 pensyarah daripada UIA dan satu lagi pensyarah daripada Rabat. Dalam masa yang sama juga kita nak cuba untuk mungkin asah bukan perkataan yang sesuai, tapi kita nak cuba bantu memberikan pendedahan kepada pelajar Malaysia di Morocco terdedah dengan budaya kajian ilmiah, budaya penulisan artikel, penulisan jurnal, penerbitan karya-karya ilmiah, yang mana pada pandangan saya sendirilah, pada pandangan diri saya sendiri, perkara itu agak kurang, beban aktiviti tersebut agak kurang di sini,
berbanding dengan kawan-kawan kita yang belajar di Malaysia secara khususnya ataupun mungkin di negara lain seperti Jordan, Mesir, Saudi. Itu saya tak pasti. Tapi di Malaysia saya nampak kita ada jurang yang agak besar, gap yang kita perlu isi untuk supaya kita tak ketinggalan dalam budaya penulisan ilmiah moden. Yang mana disebabkan perkara itu juga memberi ilham kepada saya untuk letakkan tema SPI pada kali inilah Turas Islam dan Cabaran Semasa. Kita antara purpose ataupun tujuan gayah utama untuk kita buat majlis seminar ini, kita nak para hadirin dapat mengambil faedah, dapat kita buat refleksi sendiri dengan memandangkan kita sebagai student yang ada di NUN jauh di barat Islam, yang mana di sini banyak ditekankan dengan karya-karya ilmiah iaitu turas, khazanah-khazanah Islam yang lama ditulis ulama silam. Kita nak para pelajar yang dah didedahkan dengan turas sedemikian ini tidak tertinggal. Okay? Kita taklah hidup dalam, walaupun kita membaca karya-karya kita 400-500 tahun lepas, tapi kita nak para student kita dapat sesuaikan konten-konten kita telah absorb, kita telah terima sesuai dengan, untuk kita sesuaikan dalam frame moden masa kini. Okay? Kita baca, kita terima ilmu yang telah ditulis 500-400 tahun lepas, tapi kita perlu sesuaikan dia dengan konteks semasa, dengan wakil, dengan masa kini lah. Itu antara kita katakan ataupun bar yang kita nak kita capai, KPI yang penganjur nak capai melalui penganjuran SPI ini. Okay? Jadi saya harap setelah berlalunya majlis ini, para hadirin ataupun malah para panel sendiri, kita dapat sama-sama belajar kaedah-kaedah penulisan moden pada hari kedua, dan juga nilai-nilai khazanah Islam, nilai-nilai Turas Islam pada hari pertama. Itu kesinambungan yang saya nak wujudkan. Hari pertama yang kita study Turas Islam di barat Islam, di Maghribi Turas Akidah, tokoh ini, tokoh sekian 500-600 tahun lepas. Tapi pada hari ini bagaimana kita nak aplikasikan dia, ilmu-ilmu tu kita nak aplikasikan dia dengan situasi ataupun keadaan hari ini, yang mana kita amat terdedahkan dengan pelbagai cabaran pemikiran yang datang daripada pelbagai arah, bukan saja datang daripada pihak orientalis, malah dari cabaran pemikiran itu sendiri datang daripada orang Islam. Okey, jadi saya harap penganjuran SPI kali ini telah dapat memberikan input yang baharu kepada para hadirin dalam kalangan student kita lah. Sebab buat pengetahuan Dr. Abdul Razak, majoriti pelajar-pelajar Malaysia di Maghribi ni masih lagi muda. Okey, kebanyakan daripada pelajar di sini datang selepas SPM. Jadi julat umur mereka itu banyak bermula daripada umur 19, 20, 21 lah. Itu majoriti umurnya dalam skop itulah. Jadi masih muda, masih lagi memerlukan satu structure pengajian yang komprehensif untuk membentuk pelajar yang mengikut sunnah dan tidak berlebihan ataupun tidaklah menghulu. Okey, jadi kita nak daripada penganjuran SPI kali ini. Di kesempatan ini juga saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada doktor sanggup meluangkan masa, sudi meluangkan masa bersama kami, menumpahkan ilmu yang banyak berkenaan dengan lapangan yang kami masih belum lagi jelas, masih lagi kabur pada pandangan kami, itu lapangan penulisan ilmiah. Yang mana pada hari ini kita hanya bagi mukadimah je, kita belum cerita lagi tentang ketika, betulkan saya kalau saya salah, lepas kita menulis kajian, bila kita nak publish, banyak kan proses-proses yang kita perlu lalui. Mula kita perlu submit abstract, lulus tak lulus abstract. Kalau dah lulus, kita akan masuk ke fasa seterusnya, fasa penulisan full artikel. Artikel dalam 10 ke beberapa pusat adalah had perkataan. Selepas kita hantar tu akan tunggu beberapa waktu untuk penilaian daripada pihak panel jurnal kan. Jadi, kalau macam UM dia ada
Afkar kalau Jabatan Akidah mereka ada jurnal Afkar 2 tahun sekali. 2 tahun sekali dia publish. Itu kan proses yang banyak. Jadi kita tak target lah. Kita bila para panel hari ni pun kita pun tidaklah kita buat sebegitu rupa. Perlu lulus abstrak ke, perlu lulus full artikel sebab kita tahu itu belum level kami lagi. Kami cuba sesuaikan dengan keadaan sebagai student. At least kita dapat gambaran, tasawur am bagaimana nak menulis artikel. Itu belum lagi kita ceritakan macam mana nak publish kat ResearchGate, nak masukkan dekat Google Scholar dan sebagainya. Itu banyak lagi yang perlu kami belajar. InsyaAllah pada waktu yang akan datang kita akan pihak PMMM, pihak persatuan akan cubalah memberikan pendedahan kepada para pelajar lah berkenaan dengan isu-isu tersebut. Di kesempatan ini juga saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa majlis ataupun para ahli AJK pelaksana dari sekecil-kecil tugasan sehingga ke peringkat perancangan utama. Segala usaha, keringat, masa dan tenaga yang telah dicurahkan amatlah saya hargai. Semoga Allah membalas jasa baik kalian dengan sebaik-baik ganjaran dan memberkati setiap kerja yang dibuat tersebut kerananya. Saya rasa setakat itu saja ucapan penutup saya pada kali ini. Dengan itu saya secara rasminya merasmikan majlis penutup bagi SPI Seminar Pembangunan Intelektual 8.0 pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Munafis Syuhda bin Abdul Rashid atas ucapan penutup sebentar tadi. Moga-moga dengan ucapan tadi apa yang diharapkan oleh Tuan Pengarah sendiri dapat dicapaikan melalui program ini. Dan harapan Tuan Pengarah agar dapat mempelbagaikan program berkaitan pendidikan dapat dijalankan oleh ESCO yang akan memegang pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudara Muhammad Zahrin bin Rosman untuk membacakan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillah. Boleh dengar suara saya? Ya, dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا رب موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم افتح علينا من بركات العلم والفهم والبصيرة. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya telah sampai kepada kami kesungguhan ulama dalam berta'amul dengan ilmu-Mu. Oleh itu, wahai Allah, jadikanlah kami penuntut ilmu yang benar. Ampunkanlah kami, wahai Allah, atas salah adab kami dalam menedah ilmu-Mu. Satukanlah hati-hati kami dalam kebaikan dan jauhkanlah kami daripada perpecahan. Tambahkan juga kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami kefahaman yang benar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Beliau Karim. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Zaurin bin Rosman atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi majlis akan diteruskan dengan sesi fotografi. Jadi diminta kepada para hadirin dan hadirat untuk membuka kamera dengan menggunakan latar belakang yang telah disediakan. Minta kerjasama semua untuk buka kamera untuk bergambar dengan Dr. Abdul Razak dan pembentang-pembentang kita yang arif lagi bijaksana. Dipersilakan kepada unit media untuk memberi arahan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada semua para hadirin dan hadirat yang sudi membuka kamera. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini, iaitu program Seminar Pembangunan Intelektual SPI 8.0. Terima kasih juga diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang sudah hadir pada kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Abdul Razak bin Arifin kerana sudi meluangkan masa daripada pagi waktu Morocco dan petang di Malaysia sehinggalah malam. Betul, malam ya? Malam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih, syukran jazilan. Dan terima kasih juga diucapkan kepada para pembentang yang sudi meluangkan masa, mengerahkan tenaga untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan maklumat untuk kita semua supaya dapat mengaplikasikan terhadap masyarakat akan datang. Terima kasih juga kepada mahasiswi saudari Afzan Nur Adeline, pembentang kita juga yang daripada Jordan, kerana sudi untuk memberikan ilmu kepada kita. Jadi saya mewakili ahli jawatan kuasa majlis memohon ribuan kemaafan jika terdapat salah silap ataupun tersalah bicara ketika saya mengendalikan program sepanjang program ini berlangsung. Moga-moga ilmu yang dikongsikan pada program kali ini dapat menambahkan pengetahuan kita dan dapat memberikan manfaat kepada umat serta dapat menghilangkan kejahilan yang terdapat pada diri kita. InsyaAllah, Allahumma amin. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada Al-Fakir, diri saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Al-As. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor, para pembentang dan para hadirin dan hadirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.